Ramai yang tanya, kenapa Public Gold ni guna sistem introducer ataupun dealer? So, kenapa tak buat macam bank ataupun kedai emas yang biasa tu? Jadi, Public Gold ada lebih 2 juta penyimpan emas. Bayangkan kalau semua nak walk-in ataupun nak call customer service pada masa yang sama. Memang akan jadi lambat dan tak efektif. Sebab tu, sistem dealer diwujudkan. Public Gold memang tak sediakan customer service, jadi dealer aktif ni lah yang akan jadi customer service untuk tuan-puan. Dealer bantu untuk buka akaun, ajar simpan emas, pantau simpanan tuan-puan sampailah urusan jual dan beli emas. Bukan setakat tu je, dealer juga dia akan bagi ilmu yang berterusan. Sebab Public Gold fokus kepada education dan simpanan jangka masa panjang. Bukan macam kedai emas lepas beli urusan settle, tidak. Dekat Public Gold, dealer pantau progres simpanan dan guide mengikut matlamat kewangan masing-masing. Urusan beli dan jual emas, dekat Public Gold ni kita boleh buat 24 jam melalui apps tau. Kalau harga emas murah, Public Gold terus update dalam apps. Walaupun tengah malam, customer boleh terus beli emas. Dan kalau perlukan bantuan dealer, tuan-puan dealer boleh bantu. Tak perlu tunggu office hour. Paling penting, customer ataupun penyimpan emas tak akan bayar komisen kepada dealer. Daftar dengan dealer ataupun tak, harga emas yang tuan-puan beli tetap sama. Insentif dealer dibayar oleh Public Gold sendiri. Sebab tu, sistem introducer ni diwujudkan. Bukan untuk menyusahkan, tapi untuk mudahkan penyimpan emas simpan dengan betul dan konsisten. Jadi dah faham kan? Jadi bagi anda yang belum mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh refer pin video saya untuk langkah dan cara yang terbaik mulakan simpanan emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan masing-masing.